nampak yang paling terjejas dan mula menunjukkan tanda-tanda terkesan adalah penerbangan apabila DH hari ini melaporkan Batik Air mengumumkan pengurangan 35% penerbangan dan mula menawarkan cuti tanpa gaji kepada pekerja mereka. Ini gambaran yang sangat pantas apabila satu adalah permintaan penerbangan akan menjadi rendah kerana penerbangan yang berorientasikan rekreasi dan percutian pastilah menjadi kesan yang pertama, apa yang dipanggil sebagai cost cutting dan langkah jimat cermat yang pertama dibuat. Dan waktu yang kedua, melambungnya tiket penerbangan kerana surcharge bagi minyak penerbangan meningkat dengan tinggi. Jadi boleh dapatlah tanda selepas saya pesan dengan tuan-tuan kata antara kesan yang pertama kita akan alami adalah syarikat-syarikat yang tak mampu berdaya tahan ketika krisis harga minyak global meningkat dengan pantas. Kemudian terkesan kerana langkah jimat cermat drastik yang diambil oleh pengguna yang seterusnya akan ada impak kepada pekerja. Dalam kes Batik Air adalah gambaran bagaimana syarikat penerbangan pertama yang beroperasi di negara kita. Saya tak dengar lagi tentang syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa, tapi pastilah akan ada kesan yang sama kerana mereka bergerak adalah perniagaan yang mana tak berdaya tahan, yang terpaksa mengurangkan jumlah penerbangan, pastinya lah bermula dengan menawarkan cuti tanpa gaji. Kesan daripada keperlahanan sektor pelancongan akan ada teori rantaian dia, di mana apabila permintaan penerbangan berkurangan, kemudian akan ada permintaan hotel berkurangan, kemudian akan ada masalah pada agensi pelancongan yang menguruskan pelancongan, kemudian sektor yang membekalkan sektor sampingan seperti F&B di kawasan hotel, dan kenderaan sewaan yang berkaitan dengan keperluan pelancongan. Dengan apa yang berlaku pada Batik Air, kita dapat ambil kesimpulan yang pantas bagi industri yang berasaskan kepada minyak sebagai kos utama, iaitu penerbangan. Apa yang tersiar pada DH tentang pengurangan penerbangan 35% oleh Batik Air dan mula menawarkan cuti tanpa gaji pada penjawat. Kisah mengenai pengurangan pelancongan dan juga cuti tanpa gaji akan menjadi rantaian kerana apabila orang mengambil langkah berjimat cermat secara drastik, yang pertama tentulah saya sebut pada tuan-tuan, rekreasi dan juga hiburan. Selain kita akan tunggu data yang lebih detail pada sektor langganan kandungan hiburan, sama ada ia akan memberi banyak impak kepada rantaian hiburan berbayar, sama ada streaming ataupun televisyen satelit. Yang mana apabila langkah berjimat cermat yang awal ni selalu daripada pengalaman saya bekerja dalam industri dan saya datang daripada industri media, pertama yang akan terkesan adalah satu adalah keupayaan kita membeli kandungan kerana periklanan akan masuk dengan lebih perlahan. Kenapa periklanan masuk lebih perlahan? Tak ada orang akan mengiklankan barangan ketika produk mereka dijangka akan mengalami penurunan. Sektor automobil yang akan terjejas kerana orang tak akan membuat pembelian untuk komitmen iklanan. Rantaian keperlahanan periklanan akan menyebabkan berlaku apa yang dipanggil ketidakupayaan syarikat-syarikat hiburan yang selama ini ditaja oleh penaja. Begitu juga syarikat-syarikat yang membekalkan kandungan berbayar, sama ada di stream berbayar, sama ada di TV berbayar. Akan ada kesan cuma laporan belum ada dan belum ada petunjuk berapa banyak kajian ni, berapa banyak kesan yang akan dialami berikutan langkah 3 bulan pertama di mana semua orang akan buat jimat cermat dengan memberikan pemotongan kepada option, iaitu bahan-bahan yang dipilih. Kerana orang akan komit pada bahan-bahan keperluan. Ini yang saya jelaskan juga kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat lihat selepas 33 hari perang di negara kita, Batik Air menjadi syarikat yang pertama mengumumkan mengurangkan 35% penerbangan sepertiga. Dan bila mereka mengurangkan penerbangan kerana kos minyak yang mahal menjadikan orang tak ambil tiket keluar terbang, orang potong percutian, maka pekerja itu yang ditawarkan cuti tanpa gaji di kalangan penjawat Batik Air. Kemudian dia ada rantaian dia lagi. Bila rantaiannya menjadi sektor antarabangsa, itu pelancong-pelancong setempat. Ini sebab kita ambil tambang murah, kita belum tengok syarikat-syarikat besar yang mungkin boleh bertahan dari segi penerbangan. Tapi kita ambil syarikat tambang murah serantau dan domestik yang terkesan. Asia mengumumkan kenaikan surcharge, iaitu harga tiket kerana kenaikan bahan bakar udara yang tinggi, menjadikan kita lihat
Apabila tiket meningkat, apakah Air Asia juga akan mengumumkan ada pengurangan penerbangan. Kemudian barulah kita akan lihat kepada syarikat-syarikat serantau yang mana kesan pelancongan ni besar tuan-tuan, sebab Malaysia cadangkan KDNK tahun ni 377 bilion. Besar, salah satu daripada pendapatan utama negara selain daripada pencukaian. Kita kutip cukai daripada LHDN, cukai pendapatan, custom, cukai import dan cukai ekspor. Kemudian sektor pelancongan yang menyumbang besar kepada KDNK, pertumbuhan negara. Jadi sekiranya kita ada kemerosotan pelancong asing, berarti kita akan mengalami masalah gagal mencapai matlamat 377 bilion yang kita telah letakkan sebagai sasaran pelancongan, pendapatan pelancongan tahun 2027. 2026. Kita boleh ganti dengan pelancongan domestik tetapi dipanggil sebagai wang yang bergerak dalam negara. Berarti tak akan dapat pendapatan daripada wang yang dibawa daripada pelancong. Kita belum dapat melihat lagi jangkaan yang lebih luas. Sama ada akan ada pengurangan ketara daripada negara-negara yang menyumbang kadar pelancongan yang tinggi di Malaysia, terutama satu daripada China, yang kedua daripada India, dan ketiga daripada Timur Tengah. Timur Tengah pastilah akan terkesan dengan teruk kerana satu adalah keterhadaan penerbangan. Saya pun rasa cemas sebab penerbangan saya akan masuk ke Dubai pada 5 hari bulan. Dan Dubai antara kawasan yang diserang hari ni. Sharjah, Dubai di antara kawasan yang diserang hari ni selain daripada Bahrain. Jadi sekiranya Iran mengekalkan serangan strategik kepada syarikat-syarikat Amerika yang disenaraikan sebagai sasaran baru. Kerana Iran menerima pengeboman besar ini, maka dia attack balik semua syarikat-syarikat yang dia senaraikan. Amazon, Google, Oracle, Nvidia, semua syarikat-syarikat teknologi yang American based, yang daripada Amerika ni. Dan syarikat-syarikat ni mempunyai rantaian pejabat, penghilangan, pensetoran dan juga perkhidmatan di semua negara-negara yang ada dalam kawasan serangan ni, kerana ini adalah negara yang paling maju di kalangan negara Arab, GCC ni, ataupun negara Gulf ni. Dan negara-negara ni adalah negara yang terus diserang, menjadikan satu adalah penerbangan masuk. Tapi bagi syarikat-syarikat penerbangan besar, dia masih boleh bertahan. Yang kita cerita ni adalah yang lebih kecil. Dan kemudian bila berlaku, kalau besok kita akan lihat Thailand juga mungkin akan mengumumkan. Sebab data bulan Mac ni dah boleh study sebab perang ni berlaku dalam sepanjang bulan Mac. Bermula 28 hari bulan Februari kan, data Mac kita boleh lihat. Sebagai contoh, ada kadar inflasi kita melonjak lebih daripada 1% daripada yang kita jangka. Tapi kemudian ada keadaan-keadaan yang seterusnya. Jadi besok kita akan dapat lihat laporan sama ada Thailand juga mengalami penyusutan kedatangan pelancong sepanjang bulan Mac, dan juga betapa banyak kemerosotan pelancong daripada China yang menyumbang jumlah pelancong yang tinggi untuk rantau ASEAN, Thailand dan Malaysia. Dan saya fikir kata ini adalah gambaran yang sangat drastik untuk 33 hari perang apabila syarikat Batik Air mengumumkan mengurangkan 35% penerbangan. Kemudian Batik Air juga mengumumkan pakej yang selalu saya sebut bila pelanggaran ini berlaku, iaitu saya beritahu kata cuti tanpa gaji. Jadi berarti sektor perhotelan sekarang mungkin sedang merangka dan melihat semula keupayaan mereka untuk menangani perkara ini. Bila pelancong tak datang, teori rantaian dia adalah mudah. Pelancong mengurangkan kos untuk melancong. Pelancong di Malaysia tak pergi luar negara, pelancong luar negara tak datang ke Malaysia kerana secas penerbangan yang sangat mahal. Yang kedua, apabila semua orang mula nak membiayai kos bagi keperluan asas, maka kos rekreasi dan kos hiburan lah yang pertama sekali disebut sebagai akan dipotong. Dan ini akan berlaku secara global. Cuma syarikat-syarikat yang mempunyai modal yang lebih besar, yang terjejas teruk di Asia Barat, kerana Emirates, Qatar Airways ni adalah syarikat-syarikat yang berpangkalan di negara-negara yang ruang udara dia sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, bergantung kepada sejauh mana Iran melancarkan serangan serantau kepada kem-kem tentera Amerika, kepada loji minyak, dan juga sekarang merentet kepada bangunan-bangunan yang mempunyai kepentingan dengan syarikat-syarikat korporat pelaburan Amerika di Asia Barat. Jadi itu yang saya update tuan-tuan, 33 hari yang sangat pantas dan drastik bagi syarikat yang ada tunai yang sangat terbatas dan tahu aliran tunai mereka akan terjejas kerana kesan daripada inflasi serta langkah drastik pengguna mengambil langkah jimat cermat ni. Yang mana saya beritahu pada tuan-tuan, pelancongan. Itu adalah yang pertama kita lihat bila Batik Air. Asia lebih awal umum kenaikan harga. Tapi dia akan lihat juga jumlah penerbangan. Kerana dia tak boleh saja menaikkan harga, tapi sekiranya dia mengurangkan jumlah penerbangan, berarti dia terpaksa mengurangkan jumlah kru dan kru kabin. Ini menjadikan
Pakej yang awal yang mereka boleh tawarkan adalah cuti tanpa gaji. Tapi akhirnya orang-orang yang berada dalam sektor ni bercuti tanpa gaji takkanlah nak dapat pekerjaan baru dalam keadaan bercuti tanpa gaji. Ini antara perkara yang daripada awal sebelum raya saya dah sebut, kata satu adalah pemotongan kos, di mana bagi mereka yang bekerja dengan gaji pokok yang rendah, B40 kita ni, gaji pokok yang rendah, kemudian kita bergantung kepada allowance, kita bergantung kepada OT dan bayaran kerja tambah masa. Jadi bahagian-bahagian ni akan dipotong bagi mereka yang telah mengatur kiraan hidup dan juga kos keluarga isi rumah mereka berdasarkan pendapatan, bukan saja gaji pokok. Pendapatan juga berdasarkan pada allowance dan segala macam bentuk. Berarti apabila allowance dan segala macam bentuk dipotong, nanti akan ada teori rangkaian mengenai penyusutan perolehan isi rumah. Dan kebanyakan isi rumah bila 3 atau 4 tahun kita dah biasa dengan pendapatan plus allowance plus OT atau plus apa saja pendapatan tambahan yang kita ada, akan rasa sangat berat kerana komitmen hutang kita berasaskan pada pendapatan yang 3-4 tahun yang kita ambil kira dengan pendapatan tambahan. Jadi ini menjadikan komitmen kita kepada bayar beli ataupun sewa rumah akan ada isu, bayaran kereta akan ada isu. Dan ini adalah antara kos-kos yang saya fikir kata saya pun sangat terperanjat apabila Batik Air DH media baru saja melaporkan Batik Air mengumumkan mengurangkan 35% operasi dia sepertiga dan menawarkan cuti tanpa gaji pada kaki tangan dia. Jadi hemat ni akan mungkin kena pada syarikat-syarikat yang lain. Berarti indeks yang dibaca oleh Batik Air tentang kekurangan kemasukan pelancong adalah indeks yang sama yang akan dibaca oleh syarikat agensi pelancongan. Kerana apabila mereka mula mengurangkan urusan pelancongan melalui penjualan tiket, tempahan hotel dan segala macam, akan ada impak pada syarikat agensi pelancongan. Kemudian impak ni sampai kepada hotel. Apabila pelancong asing tak datang, sewa guna hotel akan menjadi rendah. Menjadikan pekerja hotel pula akan mengalami masalah apabila ruang bilik kurang digunakan, berarti pekerja yang begitu ramai akan dikurangkan. Kemudian apabila ruang bilik menjadi kurang, akan ada masalah kepada sektor F&B dalam perhotelan. Kerana bila pelancong kurang, bilik kurang digunakan, makanan juga akan kurang diminta. Jadi akan ada rantaiannya. Ini adalah rantaian pertama yang kita panggil sebagai langkah pengguna mengurangkan apa yang dipanggil sebagai kos gaya hidup, iaitu pelancongan dan rekreasi, dan impaknya akan ada kerana ketika ekonomi okey, salah satu daripada yang meriah dalam pertumbuhan ekonomi mana-mana negara adalah sektor gaya hidup. Ini yang saya share dengan tuan-tuan untuk hari ini. Tadi bagi mereka yang masuk pada sesi petang, saya dah jelaskan pada tuan-tuan, salah satu langkah yang kita harap kita lakukan bersama sebagai rakyat Malaysia adalah untuk memulakan kempen seperti mana yang dimulakan oleh Thailand yang dipanggil kempen 3C. Sebab saya ingatkan pada tuan-tuan, biarlah orang lain menjerit tentang bantai kerajaan ataupun tidak, bantai pembangkang atau tidak. Tapi kita nak satu result yang orientation dia terus sampai pada kita. Di Thailand, 3C ini adalah dipanggil sebagai 3 pengedar dan juga 3 pemilik rantaian makanan yang terbesar di Thailand, iaitu kumpulan Charon, kumpulan Charabanon dan juga kumpulan Chirativat. Ini adalah rantaian pasar raya dan pembekal makanan besar di Thailand. Mereka menyertai kempen Thai Helps Thai, iaitu orang Thai tolong orang Thai, dengan menawarkan 25% ke 50% diskaun harga barangan asas yang diperlukan oleh rakyat Thailand. Pattern dia ni adalah Thailand ni 66 juta penduduk. Kita 34, kita anggap 2 kali ganda, tapi jumlah isi rumah yang miskin bagi pendapatan purata tahunan, Thailand jauh lebih rendah daripada kita. Jadi ini menjadikan langkah Thai Help Thai, iaitu satu langkah yang kita harap inilah kempen yang boleh kita minta ada result daripada kita maki, daripada kita hamun. Kita minta kempen yang ada result bahawa kerajaan Malaysia juga mengadakan rundingan dengan semua syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan kepada barangan penggunaan dapur dan juga keperluan harian rakyat Malaysia untuk mencontohi apa yang Thailand lancarkan, Thai Help Thai. Kerana Thailand bukan kaya. Thailand adalah sebuah negara yang sekali ganda jumlah penduduknya lebih tinggi daripada Malaysia. Mereka 66 juta, kita 34 juta. Dan pendapatan GDP mereka jauh lebih rendah dari segi purata pendapatan rakyat mereka. Berarti mereka kalau kita nak gunakan istilah B40 mereka lebih besar rantaian ataupun kedudukan jalur. Jadi dengan golongan pendapatan rendah daripada Thailand tersekat dan terseksa teruk kerana mereka juga mengalami kenaikan diesel, kerana diesel juga diapungkan di Thailand. Mereka juga akan menikmati, Thailand ni wilayah dia lebih besar. Zon pertanian, kalau dia nak agihkan pertanian ke zon yang lain, kerana Thailand ada 43 wilayah. Jadi zon dia sangat besar. Zon pertukaran ikan, zon pertukaran hasil tani ni sangat besar. Dan mereka menggunakan kenderaan darat yang berasaskan diesel. Jadi oleh kerana kos ni meningkat, syarikat-syarikat yang menjadi rantaian pengedar, EZOP,
Dengan hari ini mereka melancarkan kempen Thais Help Thais ataupun orang Thai tolong orang Thai, dengan syarikat korporat memainkan peranan bagi membolehkan mereka meredakan ketekanan kewangan yang dialami, inflasi yang dialami oleh rakyat bawahan dengan menawarkan pakej pengurangan harga bagi barangan asas. Cuma kita belum dengar lagi barangan asasnya apa. Kerana mereka dah lancarkan, sama ada mereka akan menurunkan 25% ke 50% ni membabitkan apa? Harga beras, harga ikan, harga ayam. Yang membolehkan rakyat dia tak struggle berikutan kenaikan yang lain. Ini yang kita nak. Apa yang dipanggil suara masyarakat sivil. Daripada kita menjerit dan menjadi peniup seruling politik yang tak berhenti 365 hari, kita datang dengan solution. Desak kerajaan Malaysia untuk memulakan rundingan dengan semua syarikat-syarikat yang menjadi pemain utama dalam rantaian makanan, supaya mereka duduk dan melihat bagaimana Thailand boleh melakukannya. Dan ini akan ada result yang sampai kepada kita. Kalaupun boleh diturunkan pada kadar 15%, seperti mana Thailand dia buat besar 25 ke 15%, kalau kita dapat 15% pun adalah baik untuk kita. Di mana suara kita, tindakan kita, tekanan yang kita kenakan, result dia bukan kebencian. Result dia bukan lobby undi. Result dia bukan politik sepanjang tahun. Result dia menguntungkan kita sebagai pengguna. Inilah cara kita menggunakan posting, kita membangunkan suara pengguna yang betul ketika kita berada di bawah tekanan. Kerana kalau kita membalas balik pada tekanan orang politik, dia tak jumpa solution. Kena bagi pada orang politik, tekanannya bersifat solution. Solution dia adalah, kami mahukan apa yang Thailand buat dan mereka berada dalam keadaan GDP yang lebih rendah daripada Malaysia, dicontohi di Malaysia. Kerana Thailand terpaksa menanggung rakyatnya yang jauh lebih ramai. Kerana mereka 66 juta, kumpulan rakyat mereka yang memerlukan bantuan makanan boleh buat. Maka kenapa kita tak boleh? Jadi ini yang saya kata, apa yang betul cara kita menggunakan media sosial, menjadikan suara sivil, suara masyarakat awam dan suara kita sebagai pengguna ada hujung result dia. Iaitu hujung result dia, maka kerajaan kita tak boleh tukar sekarang. Sebab kita kena perlukan pilihan raya. Kita puji pembangkang, kita tak boleh buat sekarang. Kita kena tunggu pilihan raya. Tapi kita nak makan sekarang. Kesusahan kita sedang berlaku sekarang. Maka itu kita jelaskan, biarlah tindakan kita ini mempunyai orientasi, memberikan result yang menguntungkan kita sebagai pengguna. Seperti sama ada kita borak ke kita sembang, ada orang masuk sindir borak atau sembang, biarlah perkara yang kita bualkan itu ada kuasa kita sebagai pengguna. Jadi dengan langkah yang dilaksanakan oleh 3C di Thailand, iaitu 3 konglomerat yang besar dalam industri makanan yang berkait langsung dengan pengguna di Thailand, iaitu kumpulan Charon, kumpulan Cara Avanon dan juga kumpulan Cira Tivat. 3C ini hari ini telah pun menyatakan kesudian kepada Perdana Menteri bahawa mereka akan membantu kerajaan dengan menurunkan harga barangan pengguna bagi barangan ke pengguna utama pada kadar 25% ke 50%. Tinggi tuan-tuan. Tinggi. Berarti itu cara Thailand absorb. Dia tak hanya tentang rakyat dan juga pemimpin. Dia tentang adalah kuasa yang di tengah-tengah. Iaitu mereka yang memainkan peranan dalam industri perniagaan dan pembekalan makanan. Menjadikan ini membolehkan kita tak lepas semua beban pada kerajaan. Kita lepaskan beban kepada syarikat yang selama ini mempunyai perhubungan besar dengan kita sebagai pengguna. Iaitu mereka yang membekalkan barangan pengguna. Jadi saya harap besok, lusa dan seterusnya, inilah perkara yang kita tekan kerajaan dengan mengatakan harus memulakan rundingan segera dengan semua syarikat-syarikat yang terkait langsung sebagai kita sebagai pengguna untuk membantu mengawal kenaikan harga barang. Selain daripada menawarkan diskaun. Tak guna dia tawarkan diskaun 50% kalau barang naik 70%. Tak guna dia tawar diskaun 25% kalau barang naik 75%. Ini adalah perkara-perkara yang saya panggil the practical. Benda yang sangat-sangat pantas untuk boleh dilaksanakan sebab Thailand melakukannya. Thailand bukan British yang maju, Thailand bukan negara civilized seperti Amerika Syarikat, tapi Thailand adalah negara yang mengalami kejiranan dengan kita. Mereka mampu lakukan walaupun mereka bukan berada di tangga kedua sebagai negara yang paling maju di Asia Tenggara. Mereka berada di tangga yang terbelakang, tapi mereka memulakan langkah yang kita sebut sebagai sangat luar biasa dalam menyerap kos sara hidup bagi membolehkan rakyat yang terasa dengan kenaikan harga barang dibantu oleh kumpulan yang juga harus juga memainkan peranan bahawa mereka adalah sebahagian daripada Malaysia. Iaitu mereka adalah peniaga dan pemilik rangkaian-rangkaian perniagaan yang besar. Maka inilah langkah yang saya fikir paling betul. Yang kalau kita nak buat the great reset ni, di mana rakyat nak bersuara, bukan makin hamun dalam politik. The great reset kalau rakyat nak bersuara, bukan hanya dengan meneruskan kelangsungan lama, meniupkan politik kebencian. Sama ada kamu tak suka kerajaan, kamu tak suka bangkang, itu soal yang lain. Tapi suka tak suka, kamu akan mengalami kenaikan harga barang. Macam mana kamu nak mengendalikannya? Kamu tak boleh mengendalikannya dengan kebencian. Kamu mengendalikannya dengan suara, tekanan dan permintaan yang mendesak. Itu yang saya update tuan-tuan tentang perkembangan di Thailand dengan apa kita panggil sebagai Thais Help Thais yang ditawarkan oleh 3 syarikat konglomerat pembekal terbesar makanan di Thailand. Saya fikir katakan ada lagi kumpulan-kumpulan lain yang mungkin akan menyertai. Kerana satu, sekiranya
syarikat-syarikat lain tak sertai, mereka akan mengalami kehilangan pelanggan kerana pelanggan akan pergi kepada rangkaian pasaraya Charon, rangkaian pasaraya Charabanon dan rangkaian pasaraya dikuasai oleh Chiratiwat. Itu saya update tuan-tuan tentang perkembangan yang ada. Keadaan di Asia Barat tak menjadi lebih baik, di mana harga minyak hari ini naik $108 USD. Berarti ucapan yang dikatakan pentinglah Trump bucak semalam tak diimpak. Dia turun sekejap je harga minyak, tapi apabila Amerika melancarkan serangan pengumuman besar ke atas Iran hari ini, dan Iran membalasnya dengan menyerang Amazon di Bahrain, dan sekarang tadi sebelum saya live saya dah tengok keadaan di UAE sangat teruk, di mana dua lagi serangan dilaksanakan oleh Iran ke atas rangkaian syarikat yang ada kepentingan dengan Amerika Syarikat. Jadi saya tak fikirlah kata 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ni keadaan akan menjadi lebih baik. Dia akan menjadi makin buruk, makin buruk, makin buruk, di mana setiap hari kita akan melihat minyak mungkin kalaulah hari ni dia turun 103 lepas ucapan Trump. Tak sampai habis 24 jam ucapan Trump dia naik 108 sekarang $108 USD per barrel Brent. Kemungkinan besok dia capai belas. Kalau dia capai 115 kita dah tak bernafas. Berarti harga minyak dah melambung 60 ke 65% daripada harga sebelum perang, iaitu $70 USD. Berarti macam saya kata tadi, 33 hari kita dah nampak Batik Air tak boleh survive. Dia kurangkan 35% penerbangan. Kalau dia terbangkan juga dalam keadaan penerbangan tiketnya rendah, kosnya jalan tinggi, harga minyak menjadi mahal. Dan dia menawarkan saja percutian kepada pekerja dia. Jadi ini adalah gambaran betapa pantas perang ni 33 hari berlaku. Ada syarikat yang mempunyai aliran tunai yang sangat lemah, perniagaan yang masih lagi dalam pihak baru dalam proses pemulihan kerana kesan COVID nak pulih payah. Mereka mempunyai hutang yang sangat besar terhadap kapal terbang dan segala macam. Tiba datang pula apa yang dipanggil sebagai menurunnya. Walaupun sebenarnya rantau ni tak perang. Batik Air Asia ni penerbangan mereka adalah di rantau ASEAN. Rantau ni tak perang. Tapi kenapa? Berlaku apa yang dipanggil sebagai pengurangan penerbangan dan mula ada tawaran percutian ke atas pekerja, cuti tanpa gaji. Kalau langkah awal, fasa awal ni kena pada sektor penerbangan, tuan-tuan akan tunggu sektor perhotelan, kos operasi dia juga tinggi. Apabila bilik-bilik hotel tak ditempah kerana indeks telah menunjukkan syarikat penerbangan telah memberikan indikasi merosotnya jumlah pelancong yang datang. Okey, yang kedua akan pasti dia pergi pada hotel. Yang ketiga dia pasti pergi pada travel agent. Kemudian dia pergi pada F&B yang membekalkan makanan kepada hotel. Dan dia pergi sektor-sektor yang terkait. Menjadikan dengan hanya satu sektor saja yang terjejas iaitu pelancongan, berarti rentetan dia akan berlaku banyak. Baik, saya beritahu pada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok belanjawan Malaysia tahun 2026. Apa yang kita expect pendapatan daripada pelancongan? Tinggi, 377 bilion. 377 bilion yang disasarkan daripada sektor pelancongan. Berarti kalau sektor pelancongan ni terjejas awal tahun ini, dah masuk Mac dah terjejas. April, Mei, Jun, kita tak tahu bila boleh pulih bagi meyakinkan pelancong yang datang daripada luar untuk mula menggunakan wang mereka bagi sektor yang selalu dianggap paling tak penting bila berlaku tekanan, iaitu pelancongan. Maka kita akan dapat lihat gangguan ke atas 370 bilion ni. Kalau 377 bilion, kita kehilangan 20% pun. 74 bilion adalah angka yang besar untuk ekonomi negara. Sebab kita punya 77 bilion, 20% daripada pendapatan pelancongan adalah kita punya nilai yang sama dengan kita punya subsidi. Itu semua subsidi. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kenapa setiap hari kita live, setiap hari kita ingatkan tuan-tuan adalah akhirnya. Bukan soal saya pandai cakap ataupun tuan tak pandai. Soalnya adalah sebagai orang yang hidup dalam tempat yang akan terkena kesan ni, kita ambil langkah untuk berfikir dan kemudiannya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Bahawa akhirnya kebencian bukanlah penyelesaian kepada isu ni. Kutukan, kritikan tak akan menyelesaikan isu ni. Isu ni mesti diambil dengan langkah bijak, iaitu kita kata pada kerajaan, idea yang dilaksanakan di Thailand dengan 3 syarikat rantaian makanan. 3C ni, kebetulan nama dia adalah Charon. Kemudian satu lagi syarikat nama dia adalah Charabanon dan satu lagi syarikat nama dia adalah Chiratiwat. Bila 3 syarikat ni telah mendatangkan satu idea yang sangat besar, yang saya pun terkejut. Tapi ini berita rasmi. Kita tengok The Bangkok Post semua laporkan. Malaysia Kini juga laporkan. Bahawa syarikat ini menawarkan pengurangan bagi keperluan makanan asas kepada 25% ke 50%. Besar. Macam mana syarikat ni boleh melakukannya? Apabila mereka bertolak atas semangat Thais help Thais. Itu orang Thai tolong orang Thai. Berarti kerana kita bergerak dalam retorik kebencian, kita bertolak dalam cerita-cerita yang berasaskan kepada Asia nak berpecah, tuan-tuan. Kita tak tahu cari jalan hidup bersama. Dan kemudian dalam kebersamaan ni kita dapat menangani masalah ekonomi.
So atas apa nak datang dengan idea yang baik ketika masyarakat itu hidup dengan penuh dengan fikiran yang buruk? Tak ada siapa yang akan datang dengan berfikiran solusi menyelesaikan sesuatu masalah ketika masyarakat itu hidup dengan kebencian dan mencari siapa yang perlu dipersalahkan. Nak cari orang bersalah ni jauh tuan-tuan. Dia adalah Amerika Syarikat dan Israel yang menyerang Iran. Nak salahkan itu punca segala masalah. Dan kita tak boleh salahkan mereka kerana mereka tak pedulikan kita. Dan kita patah balik, kita pindahkan salah lagi. Atas salah, tuan-tuan, letih kita memikirkan salah siapa, tapi kita tak boleh memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya harap, salah satu daripada orientasi yang boleh kerajaan segera buat adalah mencontohi Thailand dengan memanggil semua syarikat yang ada kepentingan dengan kepentingan kita sebagai pengguna, terutama barangan asas makanan, untuk duduk dan lihat kenapa Thailand boleh lakukan. Thailand adalah sebuah negara 66 juta penduduk mereka yang pendapatan rendah jauh lebih ramai daripada kita kerana mereka berada di belakang kita. Tolong tengok sekejap dari segi purata pendapatan penduduk. Singapura paling tinggi, Malaysia yang kedua. Kita akan tengok Thailand dapat dalam purata pendapatan penduduk yang keberapa. Tetapi oleh kerana ada sentimen kuat tentang help ties ni, saya pun terkejut tuan-tuan. Thailand ni, politik dia pun macam kita juga. Kalau kita tengok kedudukan Thailand, perpecahan politik dia macam kita. Mereka ada banyak kali buat pilihan raya. Mereka juga membentuk kerajaan campuran. Sekejap dilatih oleh Pheu Thai, sekejap dia oleh parti yang ada sekarang, saya tak ingat nama parti dia. Jadi bertukar-tukar. Mereka juga mengadakan pilihan raya dan bertukar Perdana Menteri dalam keadaan kerap. Mereka ada demo besar antara kumpulan baju merah anti-feudal dan golongan baju kuning pro-feudal. Mereka ada lagi golongan tentera di dalamnya. Politik dia memang rumit. Tapi Thailand bila datang saja masalah yang ada sekarang, dia tahu bagaimana mengambil langkah. Apa yang dipanggil penting adalah menyelesaikan hal yang berkaitan dengan kebencian dan perpecahan politik bukan alat, tapi mencari jalan kebersamaan. Ini menjadikan Thailand dapat melancarkan program 3C, di mana tiga rangkaian pembekalan barangan pengguna, akses, saya panggil sebagai aset pasar basah mereka. Tiga rangkaian syarikat ni Charon, syarikat Charabanon dan syarikat Chiratibat menawarkan pakej. Saya besok akan study lagi tuan-tuan. Saya terkejut sebab dia tawarkan sekarang 25% ke 50%. Tinggi. Kalau bagi harga beras, bagi harga sayur, bagi harga minyak, bagi harga gula, pasal dia kata ini barangan asas. Kalau dia boleh tawarkan harga susu, Pampers, kita nak tengok besok senarai apa yang Thailand boleh lakukan. Maka kita akan kata pada kerajaan, tak jadi rakyat dan kerajaan. Selamat semua pengusaha ni tuan-tuan. Selamat semua orang yang meraih keuntungan ekonomi dalam negara ni, kerana dalam negara ni yang rakyat cuma tahu berkelahi dengan pemimpinnya. Yang rakyat cuma tahu membodek pemimpinnya. Menjadikan selama ni orang-orang yang meraih keuntungan besar tak berkorban pun untuk negara ni ketika kita susah. Mereka lah kemudiannya akan menyeret nak naikkan harga, itulah nak naikkan harga ni. Mereka lobby untuk naikkan harga tarif elektrik kerana mereka adalah pembekal elektrik swasta pada TNB. Mereka tekan macam-macam supaya akhirnya mereka kekal dalam keberuntungan. Mereka tidak menanggung kerugian. Maka yang kita nak sekarang adalah kuasa kita tidak hanya pergi kepada kerajaan sebagai titik sasaran. Titik sasaran kita adalah solusi yang bagi membolehkan mereka juga menyertai kesukaran ini dengan membantu kita pada waktu kita susah. Supaya akhirnya kita kata, berapa banyak kerajaan nak subsidi kalau duit pendapatan menjadi kurang. Kalau lah kita tuan-tuan turun-turun nak subsidi kan. Saya beritahu kata kita ada 377 bilion sasaran daripada pelancongan. Kerajaan kutip duit ni bulan ke bulan berdasarkan perkembangan tahunan. Sebab setiap kali kita buat belanjawan kita 477 bilion. Bukan semua kita dapat duit tu serentak. PCB datang bulanan. Cukai korporat datang bulanan. Kutipan custom datang secara bulanan. Dia datang secara berfasa. Tapi bila kita kena import ni, kerajaan kena tanggung kita punya minyak, punya subsidi segera. Semua segera. Maka harga barang melambung. Dan sekarang kita mula nampak bahagian yang tidak pernah kita tegur dan bahagian yang tidak penuh kita tekan. Iaitu mereka yang berada dalam sektor yang membekalkan kepada kita keperluan. Apakah mereka akan bersifat nasional ataupun tidak? Apakah mereka akan memainkan peranan atau tidak? Kalau tidak tuan-tuan, balik kita dalam kajian, balik kita itu yang kita nampak dalam negara ni. Maka selamat adalah golongan yang meraih keuntungan. Golongan yang senang atau susah, benci dan suka hubungan kita dengan kerajaan, dia ada. Dia making money. Mereka dapat AP, mereka pemodal besar, mereka adalah orang yang berbekalkan kita makanan. Maka saya jelaskan sekarang, yang paling penting ketika saya bagi tahu pada tuan-tuan, kebencian bukanlah jalan penyelesaian. Kita boleh maki siapa saja, pembangkang dan kerajaan. Pembangkang bagi idea, kita kata dia bodoh, kerajaan buat benih, kita kata kerajaan tak boleh pakai. Tapi harga barang akan naik. Akhirnya kita nak result ataupun kita nakkan kepuasan maki. Kita nak keputusan yang menyenangkan kita ataupun kita nak teruskan maki amun. Sebab ini bukan musim politik. Ini adalah mungkin kita sedang ditimpa kesusahan. Maka apabila kita ditimpa kesusahan, yang kita nak adalah selesaikan dulu kesusahan. Iaitu kita tak mungkin dapat menampung kenaikan harga barang. Itu yang saya bagi tahu kepada
tuan-tuan, tentang kejutan yang datang dari Thailand. Sebuah negara yang kita anggap tidaklah tinggi civilized dia, kerana kita selalu mengatakan negara-negara maju mempunyai civilized korporat yang tinggi. Tetapi apabila 3 rangkaian korporat di Thailand yang berorientasikan kepada perkhidmatan barangan pengguna kepada masyarakat awam, memilih secara nasionalis sebagai bangsa Thai untuk orang Thai dengan menawarkan 25% ke 50% diskaun barangan bagi keperluan harian sebagai tanda ini masa susah, syarikat-syarikat besar ni mengambil menyertai rakyat untuk bantu mereka susah. Sebab Thailand ni fikir dia pun dah tukar banyak Perdana Menteri dah. Nanti rakyat maki lagi, nak tukar lagi, nak buat pilihan raya lagi, tak menyelesaikan masalah. Kerana menukar kerajaan, tak ada kerajaan yang boleh buat magic untuk hentikan perang. Tak ada kerajaan yang boleh buat magic untuk pastikan Selat Hormuz dibuka. Sebab ini di luar kawalan. Di luar daripada mana-mana parti politik akan memimpin. Sebab ini masa susah. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham. Okey, itu je. Saya ada benda update yang saya boleh bagi tahu lagi. Saya bagi tahu pada tuan-tuan. Di mana langkah yang saya selalu fikir. Selepas saja perang ni tamat, benda ni tak akan ada. Ini langkah hari ni. Di mana negara-negara Teluk ambil pengajaran. Kalaulah mereka bergantung pada Selat Hormuz, berarti sampai bila-bila pun Iran akan berkuasa ke atas Selat Hormuz. Okey, Selat Hormuz ni adalah selat yang di mana Iran dan Oman mengawal lautan dia kalau ikut daripada perjanjian UNCLOS. Tapi sekarang negara-negara Teluk nak claim. Kuwait, Kuwait, Iraq, Jordan, Kuwait, Iraq, Iran, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, UAE yang menggunakan Selat Hormuz untuk keluarkan minyak nak claim sebagai pemilikan bersama. Tak akan dapat kerana ini adalah wilayah yang Iran dah berkeras secara persenjataan. Itu adalah milik dia. Mereka merancang untuk membuatkan gas bekalan darat, mengeluarkan minyak mereka daripada negara-negara lain. Mereka tak boleh pergi ke bahagian sini. Kerana kalau pergi ke bahagian sini, dia kena keluar pula melalui kawasan yang dikawal oleh Houthi. Menjadikan dua-dua teluk ni sama ada nak keluar ke Al-Mandab tak lepas, nak keluar ke Hormuz tak lepas. Ini kan plan dia. Tonton tengok nanti lepas perang, plan ni tak akan ada. Di mana setiap kali datang masalah, ramai orang akan datang dengan idea yang idealistik. Dipanggil tukang-tukang pemberi idea. Tapi tak mungkinlah 1,200 km punya pipe minyak nak menyelesaikan masalah sekarang. Di Malaysia pun ramai orang datang. Masalah dia adalah naik basikal lah. Masalah dia adalah kongsi kereta. Masalah dia adalah tukar kereta elektrik. Idea-idea macam ni tak realistik kerana kita sedang mengalami masalah ini sekarang. Berarti nak mencari masalah jangka pendek yang menekan kita tak boleh pergi kepada penyelesaian jangka panjang. Kerana ini masalah jangka pendek. Bukan yang kita ramal kalau kata suhu dunia meningkat, hasil tanaman dunia makin meningkat tahun ke tahun. Kita boleh lihat pelan tahun ke tahun. Ini adalah benda yang drastik berlaku dan dia berlaku dengan pantas dan kesannya berlaku dengan pantas dengan kita. Semasa sebelum bulan puasa, kerana saya mengambil rujukan ketika saya bekerja sebagai wartawan selama 26 tahun, saya dah tengok krisis ekonomi ni 4 kali. Satu adalah ketika saya menjadi eksekutif kandungan di Astro 98, saya tengok recession kerana krisis mata wang. 2005 dipanggil krisis perbankan Amerika, merayap sampai ke Portugal dan Greece, kena dekat perbankan kita. Ramai orang hilang kerja. Kemudian 2008 kita ada lagi satu krisis, iaitu perkembangan ekonomi yang teruk. 2013 kita ada recession. Dan saya tengok juga apa yang berlaku dalam COVID 2020, 2021. Tuan-tuan pun ada sama dalam waktu tu. Kita lihat kesan dia sangat-sangat pantas, iaitu kehilangan pekerjaan. Kemudian kita akan lihat penurunan penghasilan, kadar inflasi yang meningkat dengan tinggi. Rakyat hidup dalam keadaan yang sangat rumit. Ini baru 2020 habis, kita ada kesan lagi apabila berlaku perang Rusia dan Ukraine. Kita tak ada alternatif untuk mengatasi masalah bekalan makanan ayam. Kerana jagung datang daripada Ukraine pergi ke Thailand. Thailand proses jadi makanan ayam, jual ke Malaysia. Kemudian kita ada cadangan waktu tu. Kita harus jadikan Terengganu tanah lapang yang banyak sebagai kawasan tanam jagung. 2022. Tak ada 1 ekar pun ladang jagung naik dekat Thailand, dekat Terengganu. Ketika solusi dia, kita ni beli dedak daripada Thailand. Dan Thailand jadikan makanan ayam mahal kerana jagungnya akan datang daripada Ukraine. Ukraine tengah perang. Kita ada idea, tapi pergi rujuk balik semua idea-idea yang keluar 2022 sampai sekarang. Saya tak ada 1 ekar pun tanah baru yang dibuka di Terengganu untuk tanaman jagung. Kemudian kita ada krisis tanaman padi. Bergaduhlah kita hari-hari tentang beras hilang. Cadangan dia apa? Tukar Sabah dan Sarawak punya tanah lapang tanam padi. Tuan-tuan pergi rujuk sekarang, ada tak tanah Sabah dan Sarawak dibuka benda untuk tanam padi?
Berarti banyak idea-idea yang tiap kali datang masalah. Orang ini akan datang dengan idea. Masalah selesai, idea pun selesai. Nanti esok datang lagi masalah tu akan datang balik. Macam sekarang saya jelaskan pada tuan-tuan baja kan. Bila baja, kita kata apa? Kita beli baja daripada Thailand. Thailand pula kata dia tak boleh bekalkan baja dengan cukup kerana gas amonia dan juga gas hidrogen yang diimport daripada Selat Hormuz 67% tu Thailand keluarkan. Thailand mengimport 70%. Kemudian kita beli baja daripada Thailand. Kemudian kita akan kata kita patut ada kilang baja sendiri. Nanti bila perang dah selesai, kita beli juga baja daripada Thailand. Dalam rotasi 1968, saya masih ingat 1968, bila berlaku krisis mata wang, kemudian kita waktu tu import ikan kepada Thailand hanyalah 3 bilion ringgit setahun. Jadi Tun Daim Zainuddin arwah cuba membantu kerajaan pada waktu tu nak selesaikan. Dan saya masih ingat Tun Daim panggil saya, pejabat dia adalah belakang Masjid Jalan Duta. Apa kita kata? Kita kata nak kurangkan kebergantungan import kita, ikan kita pada Thailand, kita balik kepada ikan kita. Tapi kita tak dapat ikan daripada laut. Tapi kita kata orang kita boleh pergi dengan ikan tilapia dan orang kita boleh okey dengan ikan keli. Tilapia dan keli adalah ikan yang mempunyai daya saing hidup yang sangat tinggi. Kemudian masa tu kita kata rangsanglah untuk boleh ternak ikan keli. Ramai orang ternak ikan keli. Kemudian bila dah keadaan dah okey, penternak ikan keli tu kata, ramai yang siswazah menganggur pada waktu tu diberi peluang menternak ikan keli dan menternak ikan tilapia. Banyak orang buka kolam. Kemudian lama-lama bila ekonomi dah okey, dia kata apa? Dia ada RM50,000, dia buka kolam, untung RM15,000. Tapi orang lain adalah RM50,000, buka peniaga lain. Jadi banyak orang yang pada waktu tu meraup keuntungan ketika kita nak menjadikan ikan-ikan ni kita buat sendiri. Hasil ikan ni, supaya kita tak import 3 bilion ikan daripada Thailand. Berhenti. Sekarang ikan keli ni pun saya tak tahu kita dapat daripada mana. 2004, apabila arwah Tun Abdullah Badawi naik jadi Perdana Menteri, dia panggil jumpa di sebuah hotel berdekatan dengan Kampung Baru. Pak Lah jadi TPM, dia jumpa hotel kat Kampung Baru. Saya adalah ketua bilik berita di NTV7. Pak Lah kata, sekarang ni kita banyak siswazah menganggur. Kita nak jadikan apa yang dipanggil sebagai industri pertanian, kata Tun Abdullah. Dan Tun Abdullah kata kita ada banyak pakar dalam bidang pertanian keluar daripada universiti yang berasaskan pertanian, tak ada kerja. Mereka ada juga orang yang lulus dalam bidang akauntan dan bisnes, tak ada kerja. Maka Pak Lah kata keluarkan geran pinjaman kepada siswazah yang bergabung. Seorang mesti tahu tentang pertanian, seorang mesti tahu tentang pengurusan, seorang mesti tahu tentang akaun dan segala macam lah. Ratusan juta. Waktu tu saya bekerja di NTV7, idea Pak Lah tanya, nak bagi benda ni glamour, Zainal, kita nak sebut mereka apa? Kalau sebut usahawan tani, perkataan tani traumatik, dia orang takut dia orang ni petani. Nak cari nama untuk menarik minat golongan muda pergi dan menyertai sektor yang kita nak berdikari dari segi makanan ni pun jenuh. Carilah macam-macam pegawai pemasaran tani. Tapi tani ni tak boleh pakai sebab takut traumatik, dia bergantung dengan petani, tak glamour untuk budak-budak kelulusan universiti ni menyertai segmen ni. Dapatlah macam-macam gelaran, tapi yang penting duit dah keluar. Duit keluar, orang ni pun tanam. Orang ni pun mulakan kerjaya mereka untuk membolehkan kita ada kumpulan profesional, iaitu berpendidikan secara formal, kemudian datang ke sektor pertanian. Pak Lah pun tak ada. Orangnya pun dah tak ada. Petani tetaplah petani yang ada sekarang. 180,000 orang petani kita dalam persawahan dan kita ada lebih kurang 200 petani kita, 200 petani kita dalam bidang tanaman sayur. Itulah kekal di Malaysia. 168,000 orang petani. Yang mana tetap sama, iaitu bukan daripada kalangan mereka yang Pak Lah projekkan untuk mengubah nilai tani ini kepada pendapatan profesional dan lahirnya petani profesional daripada kombinasi kepelbagaian kelulusan daripada universiti yang pada waktu itu tak ada kerja. Yang terer tentang pertanian, dia akan buat pertanian, kemudian accountant akan jaga company itu, yang terer tentang bisnes. Bergabung, kemudian hilang. Menjadikan banyak benda-benda yang saya dah lihat sepanjang saya lihat krisis ekonomi dan juga pattern pembangunan di Malaysia. Dia berakhir dengan langkah jangka pendek dan penyelesaian yang ideal. Tak akan menyelesaikan masalah. Kerana dia tidak organik, orang tu, dia ambil contoh senang, tuan-tuan. Dia tengok orang, masa zaman tu, benda yang mereka nak adalah kontraktor. Orang Melayu ni dia suka dengan perkataan kontraktor. Kerana kontraktor ni nampak glamour. Orang suka kontraktor. Tak apalah F pun, tapi kalau dapat C, glamour lah. Kontraktor dikaitkan dengan perdana fisik. Kemudian dinaikkan dengan Honda Accord. Kemudian kontraktor dinaikkan dengan Harrier. Maksudnya nak tahu waktu tu kalau bukan kontraktor tak bawa Harrier. Kontraktor mesti bawa V6.
Perdana basic. Kontraktor mesti pakai Honda Accord. Itu benda-benda yang dikaitkan dengan nilai hidup kontraktor kerana zaman glamour kontraktor. Dan kontraktor dikaitkan dengan mesti bawa set golf. Ini pengalaman saya. Sebab saya dah jadi CEO anak syarikat Astro. Saya dapatlah membership golf club. Jadi saya tak pernah main golf. Tapi oleh kerana nak bergaul ni, orang kata pergilah mix round, jangan jadi mangkuk sangat. Jangan jadi kera apa semua. Dan salah satu pertama saya mix round adalah dengan golongan kontraktor Melayu. Untuk pergi dan berbincang dengan mereka. Supaya saya ni celik lah faham. Kadang saya ni newsman je. Buat dokumentari perang, dokumentari tentang, tapi kata bos saya di Astro, saya jaga anak syarikat kan. Jadi kata bos saya, kau pergilah mix round. Kau pun ada membership yang syarikat bagi. Pergi tuan-tuan, campur. Itu yang baru saya faham tu. Tentang perkataan yang saya rasa berasa kaya. Sebab kontraktor ni kebiasaannya adalah golongan yang sedang memulakan kerjaya. Jadi saya duduklah dekat Rahman Club tu. Kepung ke Rawang, Rahman Club ni Sungai Buloh. Duduk, ini pengalaman pertama saya duduk. Sepanjang duduk ni tuan-tuan, semua orang bercerita. Dia ni cerita main golf yang best. Sampailah pertama kali saya tahu Hong Kong menyediakan padang golf. Saya masa tu tak tahu Hong Kong. Saya tak nak pergi Hong Kong. Hong Kong pokok golf bukan masuk laut dia. Sebab Hong Kong ni kecil. Jadi barulah saya faham. Ramai orang bercerita. Bukan, saya faham apa maksud bos saya datang mix round. Supaya saya boleh buat konten tentang kontraktor ke, mereka beli iklan ke, saya boleh buat dokumentari. Saya tak tahu, you just pergi mix round. Mereka ini adalah entiti yang paling besar di kalangan profesional Melayu pada waktu itu adalah bergelar kontraktor kerana banyak projek yang kerajaan sediakan. Generasi ini tumbuh daripada zaman perswastaan Tun M, kemudian pengglamoran semula pada zaman Tun Abdullah Badawi. Last kali tuan-tuan, yang saya dengar adalah tentang cerita kelab golf yang mana paling best. Dia kata kalau pergi Medan, perempuannya lawa, ada KD perempuan. Saya paling gelak sekali, saya bodoh-bodoh alang lah. Jadi saya kata, main di Hong Kong bukan pukul masuk laut. Bukan Hong Kong, tanah dia padat, tak ada padang golf. Berarti itulah pertama kali saya belajar tentang bagaimana setiap kali kita nak membina satu budaya kerjaya di tengah-tengah kesusahan. Glamorous tu, status tu orang nak dulu. Dia nak status tu. Padahal saya fikir kata, kontrak mereka dapat tak banyak pun. Kontrak tak dapat banyak pun. Saya masih ingat lagi tu, jam tu kita panggil Graham. Graham, tuan-tuan boleh lah. Betul lah saya sebut. Jam tu G-R-A-H-A-M, Graham. Graham betul Okey. Graham ni boleh beli pirate dekat Nilai. Waktu tu Nilai ni adalah lubuk jam pirate. Saya pun pakai Patek Philippe pirate. Teringin sangat nak pakai Patek Philippe. Lepas tu kebetulan saya kerja di TV3. Ada seorang pemandu dekat TV3, dia buat part time. Jam jual pirate, kopi sebiji lah, bukan kopi one to one lah. 1,500 dapat Graham. 1,500 dapat Patek Philippe. Masalah kontraktor ni tuan-tuan, dia tak nak yang pirate. Saya bagi cadangan lah, kalau korang nak, aku adalah kawan. Dia apa brand pun dia keluar. Tapi aku tak tahu kualiti dia sebab aku tak pernah tengok original. Jadi boleh beli. Kawanku ni dapat dekat Nilai jam sekali dengan kotak. Dia tak nak. Semua nak yang ori. Graham ni tuan-tuan, ratus ribu. Yang saya fikir balik kan, kalau dia orang dapat tender upgrade rumah PPR, mereka dapat tender untuk buat satu longkang panjang di bawah projek yang dikeluarkan oleh Plus ataupun Propel. Mereka dapat tender-tender ni, saya kata takkanlah dia nak pakai jam sama dengan jam yang dipakai oleh Vincent Tan. Takkanlah dia nak pakai jam yang sama yang dipakai oleh Datuk Azman. Takkanlah. Tapi saya jelaskan kepada tuan-tuan, setiap kali masalah kita ada masalah penyelesaian jangka pendek. Bila masalah jangka pendek, kita dapat orang yang salah untuk mengisi pelan kita yang kelang kabut. Kerana pada waktu itu kita belum belajar lagi tentang youngsters behavior, Malay behavior. Orang muda, perangai dia, dan orang Melayu perangai dia. Jadi banyak benda yang telah dirancang untuk kebaikan bangsa, kemudiannya sampai pada orang yang salah. Menjadikan sampai sekarang, 98, saya tak tahu projek ikan tu, rasa saya kalau orang tu mula dan sustain, kemungkinan dia telah dikenali sebagai ikan ternak lah. Kalau pusing kat mana nama dia, saya rasa tak ada. Kalau tuan-tuan boleh sebut dekat saya, ataupun tuan-tuan kenal orang yang memulakan projek ikan yang diinisiatifkan oleh Tuan Dain Zainuddin di bawah plan dia 1998, iaitu membawa orang Melayu ke dalam dunia perikanan, bela ikan ternak bagi mengekang 3 bilion pembelian ikan daripada Thailand. Kalau ada lagi, Alhamdulillah. Tapi setahu saya mungkin tak ada. Kemudian yang kedua, bila berlaku usahawan tani, di mana arwah Tun Abdullah nak menjadikan orang Melayu ni masuk dalam sektor pertanian daripada grade kelulusan profesional bagi membolehkan kita memeriahkan dunia tani kita. Import beras kita 40% adalah daripada luar.
Import ikan kita 80% adalah daripada Bangladesh dan import makanan kita adalah daripada luar. Sama ada daripada Thailand dan yang lain. Itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Saya tak menghina tuan-tuan. Tapi ini adalah pelajaran yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Apa yang saya lihat. Kerana sebagai ketua bilik berita, banyaklah behind the scene. Behind the scene yang saya dengar. TPM panggil waktu tu Tuan Abdullah panggil macam mana nak jayakan sana. Ada tak idea? Saya masih ingat lagi. Sebab saya sebut usahawan Tani. Pak Lah kata, perkataan Tani tu akan menjadikan mereka tak rasa glamorous. Kemudian 2005, munculnya banyak dipanggil sebagai kontraktor muda. Yang mana bila kita pergi, mereka tak bercakap kita tentang apa potensi itu, apa potensi. Mereka cakap tentang tempat golf yang terbaik yang mereka dah rasa. Dia tak cerita golf dekat Malaysia. Walaupun jumpa dekat Rahman Club. Semua cerita golf-golf yang kemudiannya saya mendapat banyak pengetahuan tentang kelab golf ni daripada mereka walaupun saya tak pernah main golf. Dan mereka sampai sekarang saya sedang mencari betul tak ataupun hanya satu hikayat bahawa ada tempat golf yang best di Hong Kong. Sebab saya rasa Hong Kong ni sempit. Pukul je masuk ke laut lah. Hong Kong ni kan padat. Ada tak padang golf? Kemudian pertama kali saya tahu bahawa main golf di Medan best sebab KD dia boleh dapat special perempuan. Kemudian dibuktikan banyak. Ramai kawan-kawan saya selepas tu beritahu. Kegilaan mereka main golf di Indonesia adalah kerana ada wanita-wanita cantik. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Dalam mana kita cerita tentang setiap kali kita berhadapan dengan krisis, kita bercakap tentang penyelesaian jangka pendek. Dan penyelesaian jangka pendek, kita akan pumping banyak duit untuk menyelesaikan masalah jangka pendek. Akhirnya, kita dapat the right idea but the wrong person. Itu yang selalu menjadi masalah yang sangat besar. Negara ni akan mendapat the right idea tapi the wrong person. Itu yang saya buat dengan tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang belum follow, tekan je lah follow JRA Stream supaya saya rasa kemungkinan esoklah saya live. Sebab saya letih dan saya kena prepare tenaga saya kerana saya nak lalu penerbangan yang panjang. Kuala Lumpur ke Dubai, Dubai ke Barcelona. Dan sampai Barcelona saya tak ada rest. Saya tu kena masuk kursus sebelum berlayar untuk Sumut 2.0. Jadi saya bimbang, sampai sana kesihatan saya terjejas, saya akan menjejaskan pasukan saya. Sebab saya tak kalau dulu saya buat dokumentari ni semua sendiri tuan-tuan, saya boleh delay shoot, tak ada menyalahkan siapa. Tapi menyertai Sumut ni adalah satu organisasi yang besar. Ada 1,000 pelayar kali ni, di atas 100 kapal. Yang bertolak daripada Barcelona saja 40 lebih kapal. Dan kita tak mahu kesihatan kita menjadi punca kita menjejaskan pasukan kita. Kerana satu kapal akan ada 9 ke 10 orang. Walaupun kali ini tugas saya adalah hanya mengisi kandungan kerana saya tak menyertai di bawah lesen pelaut. Saya boleh menyertai di bawah kuota suara masyarakat awam. Jadi saya tak nak ada demam, saya tak nak ada sakit. Jadi ada kemungkinan esok adalah last saya live dengan tuan-tuan, saya rehat. Kemudian kita akan jumpa setelah saya sampai di Barcelona, saya akan live di Barcelona untuk tuan-tuan. Kemudian sepanjang pelayaran sampailah ke hujung perjalanan kita menuju ke Gaza. Kalau ada apa-apa soal jawab, saya free flow lah sekarang. Geopolitik kita dah carry banyak hari dah. Saya pun rasa tuan-tuan akan mendengar repeatable ataupun redundant content bagi mereka yang selalu. Saya ucap terima kasih. Kerana 15,000 orang masih ada walaupun saya bercakap topik yang tak hit mengenai geopolitik tapi perkongsian. Tapi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang stay dalam live ni. Walaupun saya share saja pengalaman saya. Kerana mereka yang baru mungkin rasa siapa orang tua ni, rambut uban ni. Saya nak bangga-bangga suruh tuan-tuan pergi ke Wikipedia pun bunyi macam riak. Tapi kalau tuan-tuan nak baca, bolehlah pergi Wikipedia saya, Zainal Rashid Ahmad. Wikipedia tu tak saya sediakan. Wikipedia tu bahannya disediakan oleh Ali bin Karim. Ali bin Karim ni adalah seorang pelajar undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Waktu dia budak-budak, dia telah mahir dengan perlembagaan negara. Karim ni, Ali ni anak pada arwah Haji Karim. Arwah Haji Karim ni adalah speaker indoor ketika kami sedang memerangi gerakan Christian Zionism yang berkembang di Malaysia. Saya dan arwah bapa dia ni menjalankan kerja bawah tanah. Pergi menyedarkan semua orang Islam mengenai ancaman Christian Zionism. Ini adalah pada tahun 2013 hinggalah 2018. Kemudian bila arwah bapa Karim ni meninggal, saya kehilangan kawan rapat yang selalu bersama dalam misi bawah tanah untuk bertemu dengan banyak orang-orang Islam ni menjelaskan kepada mereka apa yang sedang dirancang oleh Christian Zionism. Jadi bapa si Karim ni masa dia hidup, bila saya bagi talk, orang heran siapa dia ni. Saya tak tahu wujudnya Wikipedia sebab saya tak ada Facebook, saya tak ada media sosial. Saya straight hidup saya sebagai newsman di bilik berita. Jadi bapa si Karim ni kata, Ali, kau buatlah satu Wikipedia. Kalaulah orang petikaikan siapa orang ni, ayah nanti pegang mic, ayah boleh sebut. Joe cakap tadi adalah Zainal Rashid Ahmad, boleh rujuk wiki dia. Maka si Karim tu buatlah Wikipedia. Dan Wikipedia tu kekal sampai sekarang. Dia yang edit, dia yang jaga wiki tu. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu latar belakang, tuan-tuan pergilah dekat wiki. Supaya nanti bila saya cerita pada tuan-tuan, tuan-tuan faham daripada mana asalnya orang tua berubah ni.
Sebab saya memulakan karier saya daripada rambut saya tak ada uban, umur 26 tahun sebagai wartawan, dan saya mengakhiri karier saya pada 2020 juga sebagai ketua bilik berita. Saya mengetuai 5 bilik berita stesen di Malaysia, kecuali yang saya tak pernah ketuai bilik berita hanyalah di TV3 dan juga di RTM. Dan last kali saya ketuai adalah operasi kandungan di TV Al Hijrah. Saya bersama 2 kawan diberi amanah oleh kerajaan menubuhkan TV Hijrah. Saya stay situ sampai 10 tahun sampailah saya berhenti pada 2020 dan memulakan kandungan stream saya sendiri di media sosial dengan bermula di FB, dan sekarang tahun yang kedua saya berada di TikTok. Kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya, bolehlah kita easy going dan kita free flow je. Okey. Okey, misi ni sama tak sebelum ni? Kalau tuan-tuan berminat untuk tahu tentang Sumut dan Flotilia, baik, Sumut bukanlah sama macam tahun lalu. Sumut adalah kesinambungan daripada tahun 2007. Berarti Sumut ni nama operasional yang kemudian pada kali yang ke-39 dia berlayar, dia beri penghormatan memilih kata Sumut. Iaitu kata Arab yang dipakai secara meluas oleh orang Palestin bila mereka nak merujuk, kita mesti teguh. Jangan rebah, mantap. Dia ambil Sumut. Sumut bermula 2007. Di bawah Flotilia Coalition. Sumut Flotilia. The Flotilia Coalition. Sampai sekarang pun, Sumut 2.0 juga di bawah Flotilia Coalition. Cuma Flotilia Coalition ni bergabung dengan satu NGO Jerman yang nama dia Global Movement to Gaza. Itu 2. 3, dia bergabung dengan Sumut Nusantara. Sumut Nusantara ni organisasi yang ditubuhkan oleh Cinta Gaza Malaysia dan MAPIM dengan sokongan pelbagai NGO daripada negara serantau. Kemudian keempat, dia disokong oleh Sumut Maghreb berpangkalan di Tunisia yang mewakili masyarakat dunia Arab. Jadi asasnya dia bermula di Eropah. Dia adalah kerja rutin orang Eropah buat setiap kali berlaku gangguan makanan ke atas Gaza. Berarti Sumut apakah sama macam tahun lepas? Dia sama seperti mana tahun 2007. Iaitu usaha berterusan masyarakat awam untuk memenderakan masyarakat awam, menimbulkan ketekanan kepada pemimpin dunia dengan usaha orang awam merentas garis bahaya untuk tembus sampai ke Gaza setiap kali Gaza kena sekatan makanan yang menyebabkan rakyatnya tak mengalami kebuluran. Itu konsistensi Flotilia. Cuma bila ada media sosial, Malaysia sertainya pada tahun 2025. Maka semua orang ingat itu kali pertama. Itu kali pertama. Yang mana kita sertainya dengan ada kombinasi. Kita dah atur satu dulu, tahun tak ada media sosial, tahun 2012 kita dah ada apa yang dipanggil sebagai, yang diketuai oleh Turki, diketuai sebagai Mavi Maybara. Mavi Maybara adalah di bawah Flotilia Coalition. Cuma tahun tu dia berlayar daripada perairan Turki kerana disokong oleh kerajaan Turki. Jadi dia setiap tahun, kalau ada tagline dia tukar tagline dia. Cuma tahun lepas dia pergi break the siege, break the silence. Break the siege iaitu rempuh sekatan, dan kemudian break the silence. Kerana media-media antarabangsa yang dikuasai oleh Israel menyepikan kisah pembantaian genosid ke atas Gaza. Maka break the silence kerana adanya media sosial. Jadi Greta Thunberg datang dengan idea break the silence through media sosial. Kerana tak ada siapa nak kawal di media sosial. Kerana media sosial ni memberikan kita ruang untuk bercakap mengenai keadaan di Gaza. Jadi tahun ni tetap sama, cuma jumlahnya lebih ramai. Setakat yang saya tahu daripada briefing semalam, dah ada 70 kapal. Tapi ramai yang berkeyakinan bahawa saat akhir, ada kapal-kapal yang akan keluar daripada pelabuhan. Begini ada negara dia tak mau declare. NGO dia tak mau declare dia akan berlayar. Sebab dia bimbang ancaman daripada kerajaan dia sendiri. Halang ataupun sabotaj kapal mereka di pelabuhan. Setakat ni Spain dah bagi sokongan, sebab tu ada 40 lebih kapal mendaftar di Sepanyol kerana kerajaan Sepanyol sokong. Kerajaan Itali sokong. Maka sebab tu ada lebih kurang 20 lebih kapal berada di Itali. Tapi ada kapal-kapal yang sedang bersembunyi di Greece, sedang bersembunyi di Malta dan sedang bersembunyi di Cyprus untuk berlayar selama serentak kemudian dan akan mengumumkan mereka adalah di delegasi minit akhir untuk mengelakkan sabotaj. Untuk mengelakkan sabotaj. Sebab tu kali ni Sumut mengarahkan pasukan pelaut pergi awal. Sebab tu 1 hari bulan semalam CEO kapal dengan and the gang. CEO kapal ni seorang yang selalu ada di TikTok dia pergi awal dengan gang dia. Supaya kapal-kapal ni dijaga sendiri oleh kumpulan pelaut. Sebab dalam pergerakan pelayar nanti ada 3. Satu dipanggil pelaut. Pelaut ni mereka yang jadi kapten kapal, mereka yang menjadi kru kapal. Yang kedua adalah organizer. Mereka yang nak organize keputusan di dalam kapal supaya semua kapal yang bergerak ni ada rantaian organizer. Yang ketiga barulah kita yang dipanggil sebagai wakil masyarakat awam. Macam saya, Ahmad Faizal ni wakil masyarakat awam. Jadi
Siok kapal dah sampai awal kerana mereka akan terus tinggal dalam kapal. Kerana dulu kita tidur di tempat lain, kapal di tempat lain. Jadi bila kapal terbiar, orang boleh sabotaj. Malam orang menyelam, rosakkan kipas, orang buat macam-macam. Tahun ni kerana nak menjaga kapal yang dah ada, Spain panggil cepat-cepat datang. Supaya setiap malam, kru yang telah mendaftar sebagai kapten kapal, first assistant, dan kru yang mendaftar sebagai kapten kapal, first assistant dan kru, dia orang tidur di kapal. Mereka diberi prosedur untuk tuluh torchlight, untuk jaga, make sure tak ada sabotaj ke atas kapal. Kerana tahun lepas, banyak kapal-kapal kita rosak, kapal-kapal sumut rosak ketika berlayar kerana disyaki ada sabotaj. Kemudian, sampai 6 hari bulan, grup saya kena sampai. Kita 7 hari bulan ni, kita akan menerima kursus pula di kalangan orang yang mengeluarkan kandungan. Supaya kandungan kita ni tak lari daripada 4 perkara. Di mana pihak sumut minta dilobi dengan lebih meluas tentang undang-undang yang memberikan hak yang sah kepada Palestin. Yang kedua, menjelaskan secara undang-undang perbuatan yang dilaksanakan oleh Israel adalah genosid. Yang ketiga, menjendarkan masyarakat awam macam mana mereka boleh memainkan peranan walaupun mereka bukan anggota sumut untuk mendesak dan menekan kerajaan mereka. Ini merujuk pada negara-negara yang masih ada hubungan diplomatik dengan Israel. Untuk memutuskan hubungan perdagangan. Dah tak panggil hubungan perdagangan. Bagi melumpuhkan dan melemahkan ekonomi Israel untuk membolehkan mereka mengubah pendirian mereka dalam hal sekatan kata Gaza. Yang keempat, menyeru lebih banyak tindakan perundangan dilaksanakan bagi melakukan pendawaan demi pendawaan untuk menekan Israel. Cuma yang kelima, bagi kami orang Islam ni, kita akan bawa sendiri, iaitu satu adalah menekan kepercayaan tuan-tuan bahawa bercakap tentang Gaza adalah bercakap tentang Masjid Al-Aqsa. Gaza adalah sebahagian daripada Palestin. Palestin bererti wujudnya Baitul Maqdis sebagai milik orang Islam. Bila Baitul Maqdis milik orang Islam, Masjid Al-Aqsa adalah di bawah kawalan kita. Kerana tak ada sepanjang sejarah daripada Israel tawan Masjid Al-Aqsa tahun 67. Dia tawan Masjid Al-Aqsa tahun 67. Tak ada dalam sejarah. Masjid Al-Aqsa ditutup hampir lebih daripada 2 minggu. Jadi Masjid Al-Aqsa ni 13 Mac ditutup. Kerana dia tak nak orang Islam masuk. Ketika kita semua nak orang Islam di Palestin nak menunaikan solat 10 malam akhir. 13 hari bulan Mac tu pula jatuh pada hari Al-Quds untuk mengingatkan masyarakat dunia tanah Baitul Maqdis ni milik orang Islam. Itu ada perarakan Al-Quds 13 Mac di seluruh dunia kerana dunia Islam telah mengisytiharkan Jumaat minggu ketiga bulan Ramadan adalah hari untuk kita mengingati Al-Quds. Dia tahu hari itu terus dia rampas masjid tu. Menjadikan sampai hari ini 3 kali Jumaat dah masjid tu tiada solat Jumaat dan masjid itu tidak dibenarkan keluar masuk. Berarti dia ditutup sepenuhnya. Jadi salah satu daripada perkara tambahan yang saya akan bawa pada tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin mempertikaikan Gaza dari segi makanan yang sampai atau tidak. Tapi kita akan ingat setiap kali kita cakap tentang Gaza, kita bercakap tentang tanggungjawab kita dalam bentuk usaha. Untuk membolehkan kita dapat Gaza, kita dapat Palestin, dapat Baitul Maqdis, dapat Masjid Al-Aqsa. Baik. Tuan-tuan kata apa untung dia? Kalau kita nak kira untung dari segi keberkesanan, agak rumit. Tapi sekurang-kurangnya kita tak berada dah pada tahap berbincang mengenai nasib Gaza. Kita dah masuk kepada langkah berusaha untuk mengubah nasib Gaza. Usaha kita mungkin gagal, tapi yang kemudian ni kata usaha patut cara lain. Yang lain datang, usaha patut begini, usaha patut lebih berani, usaha sepatut. Kita nak sampai ke satu tahap, kita tak berbincang dah mengenai Gaza. 40 tahun dah, 50 tahun dah. Masjid Al-Aqsa ni tahun ni adalah tahun yang ke-59 dijajah. Gaza tahun ni adalah tahun yang ke-78 dijajah. Kita tak mau lagi berada dalam keadaan berbincang untuk mencari yang terbaik. Sebab selagi kita bincang, kita hanya dapat benda yang idealistik je. Maka kita pilih bertindak. Memang tindakan yang saya buat tak akan berkesan. Tapi saya kata bertindak di atas usaha. Logik manusia bertindak di atas usaha itu jauh lebih baik. Kerana satu, secara manusiawi, ini adalah motivasi. Secara agama, ini adalah usaha. Yang kemudian kita harap Allah redha akan keputusan dia. Kalau kita terus duduk berbincang, ini, itu, ini. Kita dah 40-50 tahun dah berbincang. Tapi kita tak jumpa rumusan. Tindakan kita tak mungkin berjaya. Tapi kita yakin, bertindak dan berusaha jauh lebih baik daripada berdebat. Bertindak dan berusaha jauh lebih baik dari bercakap tentang kalau buat pun tak dapat apa. Sebab kita tak buat pun kita dah tahu, kita akan gagal. Berarti itu lebih rumit. Jadi fly. Dah memang dapat tarikh dah. Tiket kuartal terbang pun saya dah dapat dah. Flight saya adalah 3 pagi. Dan saya akan berada di lapangan terbang pada 5 hari bulan. Tiada pelepasan besar-besaran. Kerana kita lepaskan secara berpengkat-pengkat. Dia tak ada launch besar-besaran, glamour apa semua tak ada. Semua orang pergi secara senyap sampai bawa beg, naik kapal, jalan.
Semua saya akan mula bagi live tuan-tuan adalah ketika saya sampai di Barcelona. Daripada atas kapal saya tak pasti nama kapal saya. Kemudian sepanjang pelayaran saya akan bagi live tuan-tuan sampailah minit akhir. Tengok apa yang berlaku. Hanya Allah yang mengetahui kerana saya pun tak diberi banyak penjelasan. Kerana konsep sumut ni dia tak penjelaskan secara detail. Dan kita jadi anggota sumut pun kita tak nak benda detail. Kita go with the flow. Sebab kita dah tahu dah matlamat dia rempuh sekatan. Itu je matlamat. Kalau beri-beri hal teknikal, bangun pagi apa nak kena buat, itu hal teknikal. Kita ikut je. Sebab kita dah biasa hidup dengan berketua. Kerana orang Islam ni mudah. Sebab tu bila orang Malaysia belayar, Mak Saleh ni dia terkejut. Sebab dia kata selama mereka belayar sesama Eropah ni, nak buat keputusan cukup susah. Sebab budaya di kalangan orang Eropah ni, dia tak ada konsep amir. Dia tak ada konsep berketua. Kita Melayu ni nasib baik. Ada konsep walaupun kita kata susah ke apa, tapi kita ada nasib baik. Kita jenis siapa saja dilantik jadi ketua, maka hormati ketua kita. Jadi bila saya naik kapal dulu dengan Ustaz Mat dengan Ilham. Bila orang Itali dan orang Spain bertekak nak buat keputusan, last year adalah kita. Sebab Melayu ni, Malaysia ni duduk diam je. Dia bertekak, pumpang-pumpang. Kapal tengah jalan, kita pula jelas. Kita bertekak apa pun sekarang, yang pasti yang kita nak bagi kapal kita berjalan. Sekejap lagi kita sampai tempat matlamat dia. Seorang ni kata macam ni, seorang ni kata macam ni kan. Barulah kita tahu dalam banyak benda, orang putih pun kadang-kadang terkebelakang pada kita. Di mana dia nak menyelesaikan masalah kepintaran yang mutlak. Lebihnya kita belajar Islam ni, kita ada belajar tentang matlamat. Untung dia. Jadi kita tanya kat kita kata, follow the boss. Maksudnya kapten dah bagi cadangan. Lepas tu kapten buka perbincangan. Kerana mereka tak pernah ada konsep ketua, dia adalah kaedah melawan kapten ni. Bila sampai dekat kita Malaysia ni, kita dah anggap bahawa kapten orang yang lebih pengalaman, dia telah diberi tanggungjawab. Dan dia telah menyatakan cadangan dia dengan penuh tanggungjawab. Jadi Malaysia akan kata, follow kapten. Jadi akhirnya keputusan selesai. Saya tanya pula kepada P.U. Rahmat dengan Helmi. Dekat kapal dia pun sama dia cakap. Kapal dia kalau bertekak je, ask Malaysian. Sebab orang Malaysia ni akan balik kepada satu konsep, buat apa kita bergaduh tentang perkara yang tak rumit. Sebab yang rumit nanti matlamat kita nak rempuh sepadan. Tak payahlah kita rumit kan. Tentang jadual, tentang pukul berapa, tentang shift kerja, tentang fleet kapal kedudukan. Bagi kita benda tu adalah serahkan kepada beberapa orang je buat keputusan. Kerana matlamatnya semua orang adalah nak tunggu detik untuk sampai dan rempuh desis. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan tentang perjalanan kali ini. Dia bukanlah sama, dia adalah kekal. Kerana Flotilla Coalition daripada dulu. Setiap kali Gaza disekat, dan saya dah cerita panjang pada tuan-tuan, sejarah bermula Flotilla adalah kerana apabila Israel menyekat makanan masuk ke Gaza selepas Hamas menang pilihan raya. Israel nak seksa dan nak gagalkan Hamas, dia gunakan sabotaj untuk melumpuhkan bekalan makanan ke atas Gaza dengan menutup pintu sempadan. Maka Gaza kebeluran. Sebelum tu, 1993 bila ada perjanjian Oslo, pintu sempadan dibuka kerana Israel menandatangani perjanjian ini dengan Fatah, Yasser Arafat ataupun PLO. Tapi akhirnya bila masuk pilihan raya 2004, rakyat Palestin memilah sokongan mereka dengan memenangkan majoriti kepada Hamas. Hamas tak boleh menjadi ketua negara kerana mereka disenaraikan sebagai pengganas oleh Amerika Syarikat 1999 dan oleh Kesatuan Eropah 2001. Kemudian apabila Hamas tak boleh jadi pemerintah, keadaan jadi tegang. 2004-2006 tegang. Maka Raja Muhammad bin Abdul Aziz, iaitu Raja Arab Saudi pada waktu itu, tak mau pembunuhan berlaku kerana perbezaan politik. Cepat-cepat dia panggil Mahmud Abbas dan dia panggil Ismail Haniyeh pergi ke Mekah. Dia dah tahu dah masalah orang Palestin dia tak boleh selesaikan. Cuma dia bagi satu kepada orang Palestin. Berjanji depan Mekah, depan Kaabah, bahawa kamu tidak akan berperang dan berbunuh sama Palestin. Ada dalam buku Arus Politik Palestin, tapi saya tak ada stok dah. Buku tu dah habis sold out dah. Ada dalam buku tu. Maka itu sejak tu orang Palestin balik, capailah kerajaan perpaduan. 2006 ni kerajaan perpaduan dibentuk. Apa jadi? Hamas kata kami bertolak ansur. PLO kekal mengetuai institusi Palestinian Authorities walaupun kalah pilihan raya. Itu Mahmud Abbas kekal. Tapi Gaza diwujudkan entiti untuk Hamas perintah. Bila benda tu tercapai, Israel marah kerana Hamas adalah kumpulan yang menentang two-state solution. Hamas adalah kumpulan yang menentang pengiktirafan wujudnya negara Israel. Dia pun sekat pintu jangan benar makanan masuk. Bila dia sekat saja pintu daripada makanan masuk, itulah bermula orang-orang yang berada di selatan Eropah dengar kisah tu. Selatan Eropah ni Itali, selatan Eropah ni adalah Greece, selatan Eropah ni adalah Spain. Maka mereka lah memulakan pelayaran menghantar makanan. Kali pertama berjaya, yang kedua sampailah yang ke-40 gagal. Tapi semangat tu tak pernah patah.
Jadi sama ada kami pergi ataupun tidak, Eropah tetap belayar. Kerana ini adalah rutin yang mereka laksanakan sejak 19 tahun dulu dalam berjuang membela nasib Gaza. Sama ada kita pergi tak pergi pun. Okey, sama ada kita pergi tak pergi pun, mereka tetap belayar. Okey, mereka tetap belayar. Sambil tu saya nak jelaskan kepada tuan-tuan bahawa tak perlu siapa ada rasa tersakiti tentang sumut ni. Kerana sumut ni, satu adalah peserta dana sendiri. Kedua, mereka yang mendanai projek ni tahu projek ni untuk sumut. Dia tak ambil wang cukai rakyat, dia tak ambil apa-apa. Ini satu, peserta nak pergi sendiri. Dan kemudian dia kalau orang tu bagi dana tu orang tu tahu digunakan untuk tujuan ini. Jadi bagi yang tuan-tuan rasa sumut ni sia-sia, kerana kayu ukur tuan-tuan mesti berjaya. Saya ada kayu ukur. Di Malaysia, ramai juga kita memulakan sesuatu di Malaysia. Tuan-tuan tanya rekod. Banyak orang berjaya di Malaysia memulakan dengan usaha. Daripada usaha dia tak berjaya. Daripada usaha dia dapat pelajaran je. Daripada usaha dia dapat pengalaman. Daripada usaha dia dapat pengetahuan. Daripada usaha dia memperbaiki semua perkara dan akhirnya dia jadi orang berjaya. Dia memperbaiki berjaya. Berarti untuk kita buat tentang sumut ni, kita gagal ni normal. Kita gagal, kita belajar. Kita gagal, kita belajar. Kita usaha dan kita usaha. Cuma bila kita buat untuk Palestin, semua orang nak. Buat je mesti berjaya. Sedangkan bukankah dalam kehidupan kita yang biasanya tuan-tuan, kita gagal. Kita pernah gagal, kita apa? Daripada gagal, kita tak belajar tentang kecewanya. Kita belajar tentang punca gagal. Okey, baiki punca gagal. Kita belajar lagi. Oh, rupanya datang gagal yang lain. Kenapa? Gagal yang pertama, kita belajar kerana apa? Kerana kita modalkan terlampau lebih kepada overhead. Kita belajar yang kedua. Modalkan lebih kepada produk. Kita dah maju dah. Tapi masih gagal. Kerana apa? Kita modalkan utama pada produk, kita nak produk kualiti. Kita buat yang ketiga. Setiap kali kita gagal sebelum berjaya, takah gagal tu sebenarnya kita dah berjaya. Yang berjaya pertama, kalau nak buka kedai, jangan buka kedai berorientasikan hiasan. Kerana glamour makan kos yang banyak. Akhirnya orang kena bayar harga produk kerana kita nak break event kerana dekorasi kedai. Oh, kita dah belajar dah. Sebenarnya kedai simple-simple je, produk mesti bagus. Kita mau bawa keluar produk. Bila kita bawa keluar produk yang bagus, dia jadi mahal pula. Kita kata, oh rupanya orang suka produk kita mahal. Gagal lagi. Kita keluarkan produk. Dia tidaklah glamour tapi mampu milik. Saya cerita pada tuan-tuan, setiap kali kita gagal, sebenarnya kita rujuk balik bila kita toleh ke belakang, itulah tanda-tanda kita berjaya. Daripada kita tak buat. Duduk fikir ni, Nal, aku nak berniaga, Nal. Ya, kau nak berniaga apa? Aku ingat air tebu lah. Tapi aku takut musim hujan tak laku. Datang pula musim panas. Nal, aku nak berniaga. Ya, berniaga air tebu. Sekarang boleh berniaga musim panas. Tapi ramai orang jual air ya. Orang macam ni, tuan-tuan, kita jumpa dengan dia. Yang pertama sekali adalah lari ataupun bunuh dia. Sebab dia akan merampas masa hidup kita dengan berbincang tentang idea yang dia tak nak laksanakan. Sama ada kita lari ataupun kita bunuh dia. Bunuh tu maksud saya bukan bunuh mati. Bunuh dalam list sebagai orang yang kita tak nak temui. Berarti saya cerita pada tuan-tuan. Usaha sumut bukan tentang berjaya. Dia adalah tentang generasi tua yang pergi. Sekarang disambung oleh generasi Ahmad Faizal. Besok akan ada anak-anak kita yang akan meneruskannya. Ada berani pada bapaknya. Ada berani pada anaknya. Nanti cerdik pada cucunya. Nanti mahir pada cicitnya. Nanti berani jihad kepada keturunan yang lebih bawah. Tapi kalau kita tak mulakan, tuan-tuan, kita akan kekal sebagai orang Melayu yang mengatakan ini salah bangsa Arab. Ini salah orang Palestin. Ini salah dunia. Ini jahat Amerika. Lepas tu adalah paling mudah. Kita cari duit banyak, kita kaya. Bila sampai Palestin, akhir zaman. Kita cari duit banyak, kita kaya. Sampai dekat Palestin, nanti Allah uruskan. Sampai banyak untuk kita apa? Untuk Palestin, Allah dah janjikan nasib Palestin. Berarti kita ambil bahagian Al-Quran yang menjadikan kita tak perlu tanggungjawab, kita letak untuk Palestin. Kita ambil kerja dunia sebab kita dapat manfaat dia. Kemudiannya untuk kita semua boleh. Untuk Palestin serah. Kepada akhir zaman. Untuk Palestin serah. Allah dah janjikan. Menjadikan saya bagi tahu pada tuan-tuan. Dia rumit lah. Untuk kita ada dalam tahap tu. Jadi saya pun pergi ni bukanlah kata tentang soal berani atau takut. Soal kebimbangan utama adalah sampai bila kita nak menjadikan Palestin ni bahan perbincangan. Lebih baik kita jadi bahan tindakan. Saya mungkin bodoh. Gagal. Saya buat kali kedua, saya mungkin bodoh. Tapi saya belajar kegagalan pertama. Apa yang kita belajar pada kegagalan pertama, kali ini suara kita adalah tak nak buat tak nak buat non-violent.
Kalau ikut usaha saya akan bercakap nanti, kita kapten, kita tak nak go non-violent lah kapten. Tahan, kita renyak je lah. Kita tak boleh buat non-violent. Sebab kita kata yang pertama kita dah buat non-violent. We cannot repeat non-violent for second time. Kita tak kata violent. Cuma kali ni kita rempuh je. Tengok apa dia nak buat. Tak berhenti dia sekat kita nak berhenti. Sebab tahun lepas kapal yang dibawa yang PU Rahmat naik dan juga Helmi naik, kapten dia dah pilih satu keputusan yang berani. Kapten dia rempuh. Jadi kita kata tahun lepas 2 kapal daripada 40 lebih kapal membuat keputusan yang sangat berani kerana dia ada kapten berani. Kapten yang tak pernah pakai baju. Kapten PU Rahmat ni tak nak pakai baju. Tattoo pernah badan, tua dah. 60 umur dia. Tapi dia orang laut yang sangat tegar daripada Spain. Dia pilih. Jadi tahun ni kita kata kita still tidak akan bertindak dengan bawa senjata dan keganasan. Tapi kita tak akan berhenti dalam keadaan seperti tidak merempuh. Jadi saya lebih suka kali ini kita adalah reach the beach. Reach the beach. Itu saja saya ingatkan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata wayang, tuan-tuan kata benda ni lakonan, rumit untuk kita jawab. Rumit untuk kita jawab. Cuma kita kata usaha, tangga kejayaan. Berarti saya harap tak mati di sini. Usaha nanti, sekarang saya dah lega pasal PU Rahmat masih muda. Dia 32, kita ada, sekarang ni kita ada Ahmad Faisal, dia 35. Jadi mereka ni akan teruskan. Dan besok kita nak benda ni berterusan supaya isu Palestin ni dia tak jadi isu perbahasan kedai kopi je. Dia tak jadi isu perbahasan yang kita salahkan orang. Kalau kita dah masuk tuan-tuan, kita berada dalam tindakan, kita dah tak sempat nak salah harap. Sebab kita akan fikir tahun depan kita nak buat apa. Tahun depan apa yang lebih berkesan. Sebab tu bila datangnya pertama kali Malaysia masuk dalam ni kan, kita dapat idea bahawa kalau kita terus follow rules dan juga cara Eropah ni, kita tak boleh buat cara Islam. Maka tu Malaysia bergabung dengan Indonesia, bergabung dengan Muslim di India dan bergabung dengan Muslim di Pakistan. Kita lancarkan bulan 6. Selepas saya balik daripada Sumut ni, ada satu lagi pergerakan dipanggil Land Convoy. We Rise Asia. Kami bangkitkan Asia. Ini konvoi orang Islam ya. Di mana melalui jalan darat pula. Dia orang nak bawa ambulan, orang-orang wakafkan ambulan dan semua ni, dia orang akan bawa sampai saja dekat pintu sempadan, mereka akan menjerit untuk membuka pintu Rafah. So pintu Rafah dibuka. Dan kemudian barang-barang yang ada perubatan semua diserahkan kepada NGO Mesir, Bulan Sabit Merah Mesir dan Palang Merah Antarabangsa untuk dibawa masuk secara aman. Itu boleh masuk secara aman. Sebab ambulan apa semua ni kita tak rempuh. Kita guna cara aman. Tapi sepanjang kita berjalan itu dia menunjukkan usaha. Ada usaha dia. Masalah kita sekarang adalah kita menolak usaha sebab kita kata tak berjaya. Usaha yang penting tuan-tuan. Kalau kita tolak usaha kerana kata sampai pintu kena balik. Sampai pintu kena halau. Mana mungkin pintu tu nak dibuka kalau satu hari Allah nak takdirkan orang Islam masuk, kalau usaha tu berhenti. Maka kita percaya. Kerana kita beriman pada Allah, kita ada fikiran yang berbeza daripada gerakan di Eropah yang berpegang kepada logik hak asasi. Kita ikutlah logik asasi, kita ikut. Sebab ini rakan-rakan suara civil. Tapi kita ada satu lagi. Kalau kita berusaha, sekurang-kurangnya, kemungkinan untuk Allah buka pintu kejayaan itu tinggi. Sebab dah usaha. Kalau gagal pun tak apa. Sebab dijamin satu kebaikan apabila kita mati. Berarti usaha untuk tujuan kebaikan tak ada dosa. Usaha untuk kebaikan tak berjaya atas dunia tak dikatakan gagal sepenuhnya. Sebab kita ada akhirat. Maka kita nak tanamkan semangat ni, semua orang ambil. Bahawa keuntungan kamu menjadi orang Islam apabila kamu berusaha. Allah tak jamin kamu berjaya di dunia. Tapi usaha kamu dah dapat satu kebaikan. Dan kalau kamu berusaha nak berjaya, usaha tu kena ada. Jadi kalau nak tunggu nampak berjaya baru nak berusaha tuan-tuan, ramailah ahli politik dah pergi Palestin sebab dia boleh dapat undi. Ramai dah ahli politik akan pergi menjerit dekat pintu Gaza sebab dia tahu akan berjaya. Kerana dia tak ada potensi berjaya lah tuan-tuan, orang tak ambil kesempatan. Kerana orang tahu result dia gagal. Kecuali bagi orang yang percaya bahawa gagal ni bukan tanda gagal. Gagal ni masih lagi kita dapat kesedaran orang ramai, meningkatkan tekanan, menyeru pada negara-negara maju pro-Israel untuk menggunakan mereka kawan-kawan kita daripada negara pro-Israel, tekan kerajaan dia jangan menyokong Israel. Itu dah saya brief tuan-tuan untuk tuan-tuan faham sebab tuan-tuan akan tanya kenapa pergi lagi, sumut ni sama ataupun tidak. Dia adalah usaha komuniti yang kecil dalam dunia ni, iaitu masyarakat sivil, masyarakat awam. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita kaya, kita boleh hidup senang. Tapi membiarkan Palestin, kita takut tak boleh tidur malam. Macam ni Kita hiduplah, kita capailah banyak kejayaan.
Tuan-tuan hidup senang, saya hidup senang. Cuma kita takut, malam kita tak boleh tidur malam. Kerana kita merasakan di tengah-tengah kita senang, kita membiarkan orang lain hidup dalam kesusahan. Itu dipanggil, mampukah kita hidup senang dan gembira pada siang hari dengan kejayaan yang kita capai, tapi malam kita tak boleh tidur. Bukan maksud saya literalnya begitu. Maksud dia, takutnya nanti apabila kita menoleh ke belakang, dia telah terlewat. Kita menjadi orang yang berjaya di dunia, tapi dari segi harta yang kita kumpulkan. Kita jadi orang yang berjaya di dunia dari segi kayanya kita. Tapi kita tak boleh berbuat apa-apa. Dari segi mengusahakan sesuatu untuk kebaikan yang lain. Saya tak minta semua orang buat. Cuma kita anggap, faham sudah. Sebab sebahagian orang dia ada tanggungjawab lain yang dia kena buat demi agama dia. Mereka bekerja, mereka bayar cukai, mereka bantu anak yatim di Malaysia. Alhamdulillah. Mereka bekerja, mereka cari duit, mereka bantu sekolah tahfiz. Mereka berusaha, mereka bekerja, mereka bangunkan masjid-masjid yang buruk supaya menjadi lebih cantik. Semua orang ada tugas dia. Cuma benarkan satu lagi tugas baru diambil oleh orang-orang yang nampak ada tanggungjawab baru untuk melaksanakannya. Kalau untuk sumut darat, sumut laut ni saya standby 40 ribu. Saya standby 40 ribu. Jadi itu ukurannya. Cuma nanti cas dia berapa, saya harap jangan lebih daripada saya standby. Ketika saya kena pinjam kat Ilham, saya standby 40 ribu. Okey. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan. Sumut darat akan mudah, murah. Siapa yang nak standby sana, join sumut darat. Sebab sumut laut ni mahal kerana kapalnya. Okey. Sumut darat tak ada. Sumut darat murah. Sumut darat ni tak ada mahal. Saya fikir kalau tuan-tuan mula menabung sumut darat 10 ribu. Dah cukup dah. Sebab dulu waktu kita nak launch sumut darat lebih awal, counting kita dalam 10 ribu je. Sumut darat ni murah. Sebab kos dia tak besar. Kalau tuan-tuan rasa sumut darat ni mahal, tuan-tuan ambil middle. Middle ni kerana sumut darat ni start daripada India, pergi Pakistan, masuk Tanah Arab. Kemudian dah sampai dekat pintu Dewan, akan ada dua. Pecah satu pintu Rafah, satu lagi pintu King Hussein di Amman, Jordan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan duit sekerat, tuan-tuan turun saja. Turun ke Cairo. Turun Cairo bergerak. Tahun ni ada sumut darat. Tahun ni ada sumut darat, tuan-tuan. Ketika kita berlayar ni, nanti akan ada sumut darat bergerak daripada Tunisia. Dengar kata kajian Tunisia tak benar kan? Tapi ada kemungkinan. Sumut darat ni daripada Tunisia pergi ke Libya, kemudian masuk ke Kairah. Kemudian pergi ke pintu Rafah. Mereka target 10,000 orang akan berkemah di pintu Rafah, mendesak pintu Rafah dibuka. Ketika 1,000 orang ni berlayar di laut, mencuba melanggar sekatan sempadan di perairan Gaza. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, sumut darat jauh lebih murah kerana dia tidak berorientasikan kos kapal. Kos kapal ni yang mahal. Saya tak pasti ride motor boleh ke tidak. Nanti tuan-tuan daftar je dekat sumut darat Asia. Pergi dekat Cinta Gaza Malaysia tu, dia ada sumut darat kan. Daftar je dekat sumut darat. Sebab perbincangan detail dia saya dengar. Tak nampak mustahil motor tak boleh pergi. Saya rasa relevan untuk motor pergi. Sebab dia konvoi. Cuma sumut darat ni PU Rahmat obses sebab dia nak bawa ambulans. Mereka nak bermulakan dengan konvoi bawa ambulans sampai saja dekat pintu Rafah. Mereka repair semua ambulans tu, cecun dekat Mesir, kemudian serahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir untuk hantar masuk dalam Gaza. Untuk saya sumut darat ni letih lah orang tua nak berada dalam kenderaan bergerak goncang gong kan. Saya daripada Aceh Temiang pergi Hulu Aceh pun 3 jam lalu jalan gedung saya dah stres lah. Berarti saya taklah custom made untuk sumut darat dengan umur tua dan saya tak tahan duduk dalam kereta lama sebab saya ikut PU Rahman. Daripada Aceh Tamiang, nama tempat tu adalah Kuala Simpang. Nak pergi ke Sekumur. Jalan dia rentah kebun kelapa sawit. Gedung. Saya bukan letih angkat beras dan letih jalan kaki tuan-tuan. Letih gedung kenderaan tu. Lama-lama saya rasa badan saya tak custom made untuk sumut darat lah. Laut tu okey lah. Float dia kan. Float dia. Jadi kalau saya besok sumut darat pun saya minta shortcut je lah. Saya akan terus saja terbang dan menyertai perjalanan yang dah tak jauh daripada pintu destinasi. Tak semua orang relevan untuk buat semua benda ni. Sebab saya tak mampu tuan. Laut saya dah test dulu kan. Dia suit lah dengan saya. Laut ni suit dengan saya.
dia sesuai lah, walaupun muntah ke apa, saya tak kena muntah tu. Terima kasih pada 2 kali saya pergi memancing, kerana ikut kawan-kawan mancing laut dalam lah, saya tahu kata dia membantu saya untuk tidak muntah. Tak mabuk, saya rasa majoriti tak mabuk amat. Tak mabuk, majoriti tak mabuk. Cuma letih sebab bot kecil, kurang oksigen. Pressure adalah kerana berhadapan dengan tekanan pelayaran yang perlahan, bot yang sentiasa bermasalah, kemudian pressure kerana terlampau banyak mendengar berita mengenai ancaman untuk dibunuh. Macam saya tak ambil berat benda tu. Saya buka saya punya signal hanyalah untuk baca benda penting je. Kemudian saya live kan, saya habis masa live dengan orang. Jadi saya tak begitu mengalami masalah tekanan mental sepanjang pelayaran, kerana saya memilih masalah apa yang saya nak fikirkan. Jadi masalah yang saya nak fikirkan ketika saya belayar adalah nak isi konten waktu saya belayar. Saya live dengan tuan-tuan kan sampai 6 jam, 3 jam break, live lagi 3 jam. Jadi kerana saya stay fokus untuk memastikan vibe saya belayar tu dapat mendidik orang Malaysia faham tentang sejarah Palestin, faham tentang misi Sumut, menjadikan saya tak ada pressure memikirkan perkara yang tak perlu. Itu penting juga untuk prevent kita daripada duk baca saat-saat Israel nak bom lah, saat-saat dia nak letak kita dalam satu kapal, karamkan mati semua. Saya tak ambil berat tentang benda tu. Saya selalu fikir kata, sekali kita naik kapal dan kapal belayar, semua perkara boleh berlaku. Jadi kalau kita nak ambil fikir perkara-perkara yang remeh, kita dah tahu dah yang besar Israel boleh bunuh kita. Cuma kita minta berlindung dengan Allah, selamatlah perjalanan. Sebab key of the point kita belayar, perkara yang Israel boleh buat sampai tak, kalau dia nak dia boleh buat. Iaitu bom dan matikan kita. Cuma kita anggap kita dah berserah pada Allah. Seperti mana doa iftitah kita dalam solat, kita serah nasib-nasib lah. Dah. Jadi tak payahlah dalam perjalanan tu baru nak buat calculation. Kenapa kena ambil risiko ni? Kenapa kena ambil risiko ni? Jadi rumit. Jadi rumit. Saya tak kata enjoy berserah pada Allah. Tapi kalau anda lalu perjalanan, kena enjoy lah. Kita dah serahkan semuanya Allah aturkan. Sebab kita dah tahu dah. And dia, yang terbaik adalah Allah panjangkan usia, tak mati. Yang terburuk, kemungkinan takdir kita di situ kerana kita berurusan dengan orang satu bangsa yang membunuh orang ni adalah kesukaan mereka. Yang membunuh orang Islam ini adalah tujuan hidup mereka. Jadi senang. Sumut ni kita boleh beli insurans hanyalah kepada insurans bandar yang kita singgah. Sekarang ni timbul pertikaian tentang insurans rumah saya. Berarti kalau saya mati, kerana saya mati dalam perjalanan yang insurans tak cover, berarti baki finance rumah saya 4 tahun tu kena bayar. Sebab nanti insurans kata dia mati dalam tempat yang insurans tak cover, iaitu mati di tempat garisan perang. Jadi barulah saya tanya lawyer kata ya, memang nanti kalau kau mati bini kau kena bayar rumah ni. Dah, saya kena sedih standby satu duit pula. Mem, kalau abang mati besok, ambil duit ni bayar rumah ni full settlement. Sebab rupanya sampai ke situ. Beli insurans ni adalah hanya untuk saya sampai ke Spain. Kalau lah dekat Spain berlaku masalah, saya kena masuk hospital. Insurans saya ada. Kemudian belayar sebelum sampai ke garis merah. Belayar sebelum sampai ke saya kena dekat Itali. Saya boleh turun di Itali ambil rawatan. Insurans tu covered. Tapi insurans selepas masuk saja garis yang disebut garis kuning tu, yang mana insurans akan kata anda dah tahu garis tu bahaya, anda masuk, maka insurans saya terbatal. Apa saja yang berlaku selepas tu, cedera, mati, balik, kudung tangan, dia tak ada insurans, dah tak cover. Jadi saya jelaskan, barulah saya tahu, kata rupanya rumah saya ni saya beli insurans. Tapi kereta saya ni saya beli insurans. Tapi kalau saya mati di atas garisan yang insurans tu kata kematian ini adalah di luar daripada coverage dia, kereta tu jadi hutang kepada keluarga. Rumah jadi hutang kepada keluarga. Jadi saya kena buat struktur tu lah yang jadi hari ni jadi sangat rumit tu, atur duit di bank apa semua sebab saya tak nak tinggalkan bini saya dalam keadaan bermasalah. Saya faham ini. Itu je lah saya bagi tahu kepada tuan-tuan tentang persediaan dan juga keteraturan yang kita kena ada. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.